Eh? Kenapa kita baca talqin, kita bin mak, tidak bin ayah gitu? Sebelum pergi jauh, kenapa awak baca talqin? Siapa suruh? Ikut mana? Quran ke hadis ke? Tak tahu tak? Kita ni dengar baik-baik. Sebab tu ada khilaf dalam bab baca talqin selepas tanam. Ada hadis, hadisnya dhaif. Faham lagi? Kena faham situ dulu. Mana-mana Tok Imam nak baca talqin, hadis baca talqin ada, tapi hadis itu tidak kuat. Kalau kuat hadis itu, sepakat baca talqin mereka. Oleh kerana tidak kuat, ada yang mengamalkannya, ada yang tidak mengamalkannya. Okey? Nah, hadis itu hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nah, jadi kita ikut, bagi siapa yang nak ikut baca talqin, ikut hadis ini, silakan. Boleh. Jadi kita baca talqin sebab ada hadis. Dan kenapa kita tanya bila baca talqin bemak? Kerana dalam hadis tersebut bemak. Faham? Kita ikut hadis juga. Dalam hadis itu hendaklah dibinkan kepada ibunya. Lalu ditanya kepada Nabi, kalau tak tahu nama ibu, bin dengan toknya kita Hawa. Yalah. Jadi kalau tanya kenapa bin mak, maka kerana mengikut hadis dhaif riwayat Abu Umamah Al-Bahili bin mak. Okey, jelas. Sebab seluruh dunia ni, daripada dunia sampai akhirat, kita pakai bin ayah. Beranak bin ayah. YIC bin ayah. Daftar pasti bin ayah. Kalau rendah bin ayah. Masuk menengah bin ayah. IPT bin ayah. Kerja bin ayah. Kerja laut bin ayah. Naik kapal terbang bin ayah. Buat lesen motor bin ayah. Nikah bin ayah. Habis bin ayah. Faham tak lagi? Tiba-tiba mati bin mak. Hadis ada. Kalau tak ada hadis Abu Mamah tu, kita bin ayah juga talqin. Faham tak? Jadi takat tu dalam banyak-banyak bin, sekali saja bin mak, masa baca talqin selepas tanam. Akhirat lagi bin ayah semula. Nabi kata innakum satu da'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Kamu semua nanti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Nama kamu ni hak mak memberi tu, hak pak memberi tu. Tapi bin ayahmu pada hari kiamat nanti.